Pada 28 Februari 2026, Iran membalas serta-merta serangan daripada Amerika dan Israel dengan menggunakan drone jenis Shahid. Shahid 131 adalah di antara drone yang terawal dalam kelas Shahid dan juga dieksport ke Rusia untuk kegunaan perang Rusia-Ukraine. Juga dikenali sebagai Gran 1. Selain identitinya yang berbunyi bising, ia juga adalah kecil dan paling ringan dalam kelasnya. Generasi kedua adalah Shahid 136. Ia dikatakan pernah mensasarkan kapal yang bergerak di Oman, bermakna ia dilengkapi dengan sensor lock atau operator boleh mengawalnya sejurus ia hampir pada sasaran. Ia juga dihasilkan dengan jumlah yang terpaling besar dari kelas Shahid. Generasi yang terkini adalah Shahid 238. Ia menunjukkan komitmen Iran untuk terus berada di hadapan dalam teknologi perang drone udara. Keperluan untuk sukar dipintas adalah faktor pembangunannya menggunakan enjin turbine. Namun faktor kelajuan ini mengurangkan keupayaan dari segi berat bahan letupan yang dapat dibawa dan jarak. Terdapat beberapa interceptor yang digunakan untuk memusnahkan drone Shahid. Namun penganalisa berpendapat kaedah ini tidak realistik disebabkan jurang harga interceptor yang begitu tinggi. Oleh itu kaedah interceptor lain yang ekonomik seperti Sting sedang diuji untuk digunakan menangkis Shahid. Walaupun yang demikian, di samping mengenai sasaran radar dan tempat berkepentingan, Shahid telah berjaya mengurangkan inventory interceptor Amerika Israel untuk memberikan laluan kepada roket hypersonic Iran menuju ke sasaran tanpa halangan.